Park Bin Help. Park. Assalamualaikum dan salam semua geng. Kita sambung lagi cerita dekat Korea. Part kedua dah tiba dalam waktu yang haru ataupun satu hari penuh cabaran, tawa dan kejutan. Kita akan terjah tempat yang bukan biasa-biasa, makan benda pelik, jumpa orang best dan kongsi cerita yang buat korang, ini dekat Korea ke? Jom join aku sekali lagi. Kita terus explore dan buat memori untuk trip kali ini. Dan ingin saya katakan, selamat datang ke Korea. Alright, morning guys. Assalamualaikum. Hari kedua dekat Seoul, Korea. So korang, pagi ni kita nak pergi ke, hari ni bukan pagi ni, hari ni kita nak pergi ke Nami Island. So ini semua student-student Malaysia kononnya. Tanya. Oh, tanya. Nampak tak? Trip paling pening. Dia tengah makan. Tengah pening je? Tanya. Pening tu tengah pening je? So guys, pelajaran. Biasa setiap kali travel mesti akan ada benda yang belajar benda baru. So guys, benda ni kali kedua kena juga. Datang sini kau tak perasan apa ni? Gyeongchun Line dengan satu lagi apa nama line tu, tapi warna dia warna hijau pekat dengan hijau cair. Beza tau perjalanan dia. So kali kita orang lepas 2 stesen, so kena patah balik dan pergi pula ke Gyeongchun Line, transfer ke Gyeongchun Line. So korang datang sini pastikan korang tahu warna line korang warna apa. Warna tu pastikan betul, jangan silap. So sekarang kita dekat dekat Mugu Station, nak pergi ke Gapyeong Line pula. Indah. Sampai ke Nami Island. Sekarang nak pergi cari ni dulu ferry. Dan baru kita terus pergi ke area Pulau Nami. Okey lagi setakat ni 2 jam perjalanan. Okey. Okey lagi 2 jam perjalanan. Yes. Puas lena dalam kereta. Tak pasal dia mata. Tapi dia berbaloi. Baloi betul. Tempatlah mengeruh dia sekejap. Ada ni lah. Alright, so sekarang pilihan nak naik ni ke atau nak naik ferry? Ferry. Saya naik ferry, sejuk Ferry. sangat lah. Ferry. Okey, jom semua ferry. Jom lah. Thank you. Dah naik lah. Zipline tak ready. Tak ready lah. Why? Beku kan nampak merah. Itulah. Bila fikir balik betul tak? Dah boleh bayar. So perjalanan 2 jam. Ada silap naik train tadi, tapi kita pergi cover cepat sampai ke waktu lah. Let's go.
Nak duduk dalam, duduk dalam kalau nak panas. Ni foto ni. Jom. Ejen. Panah badan dulu. Panah badan dulu. Oh. Panah badan dulu. Oh. Laju gila. Aku tak nampak belakang, dah macam reverse rasa. Di Nami Island, setiap langkah terasa seperti babak dalam drama Korea. Jalan yang berbatu, tenang, pokok-pokok yang tinggi, seolah-olah menyambut kedatangan sesiapa saja yang datang di sini. Semestinya udara yang segar dapat dihirup di sini dan juga menikmati pemandangan dan merasai ketenangan yang sukar digambarkan. Alright, so guys, dah sampai 2 jam duduk sini. Kita dah kelaparan, sejuk, penat. So kita pergi makan dekat nama Dongmun Restaurant. InsyaAllah makan tempat ni memang semua bila kita tengok review, lepas tu kita tanya sendiri kedai mana, memang sini halal insyaAllah. So korang jangan risau, dekat area Nami Island masih lagi boleh cari makanan halal. Dan semestinya dekat Korea kita kena cuba kimchi dorang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okay, so who tried to steal the Thunder Home? What? The Thunder Home. Who tried to steal it? Hacker Rico's like, oh, they said you got enemy turret. Someone that make us okay. Same category? I can put there. You go. Why? You go. You're gonna be good. I'm not gonna do it. First one is the same. Second one is the same. So don't even think about that. Baseball. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, Assalamualaikum guys korang. Alhamdulillah, aku nanya buat video YouTube bukan benda lain, hanya untuk share lagi pengalaman aku kat sini. Tapi Alhamdulillah ada gang abang akak ni, memang sempoi. Dia yang tegur aku dulu daripada Malaysia. So dengan anak dia, Alhamdulillah buat SPM. Kita doakan ramai supaya dapat straight A insyaAllah. Alright abang, sekejap lagi dapat lagi sini bang. Okay, so korang, abang ni bersama tengok video aku juga. Diorang dapat buat DIY sendiri, korang pun boleh. All the best semua. Assalamualaikum. So guys, so dah sejuk kan. Ni lah tempat untuk panaskan badan. Alhamdulillah, hari kedua berjalan dengan lancar. Macam mana Kak Sia setakat ni? Seronok? Seronok. Alhamdulillah. Best. Terbaik. Dia gambar apa? Dia bantu dia sejuk je. Panaskan badan pula. 아니 근데 그래 여기는 이게 달라요. 고생이 같은데.
Day trip yang kedua settle Nami Island. Kamsahamnida. Baliklah ke Myeongdong. Let's go. Meninggalkan Nami Island, hati terasa kosong seperti daun yang gugur tanpa arah. Namun, kenangan manis dan ketenangan yang dirasai akan terus hidup dalam ingatan, menunggu untuk kembali suatu hari nanti di bumi Korea ini lagi. DIY guys. Memang betul-betul santai, sempoi. Sampai malam kita gerak. Let's go, dah sejuk ni. -6, -7 lah. Let's go. Guys, so benda yang tak jangka dah jadi kan. So, bila pergi tempat sejuk ni kena prepare diri. Kau tengok sekarang dah jadi macam ni lah. Ada seorang ni memang dah terlalu sejuk sangat. Jadi tak jangka nak waktu. Tempat sejuk ni bukan untuk main-main sangat lah. Pada mana yang tahan-tahan, mana yang tak tahan tu yang risau sikit. Memang sejuk gila. Sejuk gila. Nasib baik ni jenis memang siap barangnya. Nampak? Hai guys, alhamdulillah dah selamat sampai dekat guest house balik. Kita nak makan kejap, nak lepak kejap. Tak tahu suhu malam memang pelik, sejuk gila. So makan kejap lagi sebab ada masak nasi sementara tu. Memang dah lapar, makan ni dulu. Makan nasi putih, dendeng dengan telur. Let's go guys. Makan. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ketiga dekat Seoul, Korea. So perjalanan untuk hari ni kita orang akan pergi ke Gyeongbokgung Palace dengan Hanok Bucheon village lah. So let's go guys. Nanti kita tengok activity apa kat 서로의 밤을 울리던 그 목소리 작은 떨림마저 이젠 사라지네 돌이킬 수 없단 건 우리 모두 알고 있었잖아 다시는 울리지 않을 우리의 last call 안녕하세요 참 많은 일이 있었지 참 많이 울고 웃었지 너를 스쳐간 수많은 goodbye 정말 이상하기도 하지 왜 이런 감정들은 한 번에 몰려와 날 바로 만들어 아주 작은 습관 하나 둘 셋 모든 게 널 닮아 있어 익숙하던 거리도 이젠 어색하지 pergi ke Gyeongbokgung Palace untuk hari ketiga dan juga Hanok Village. So dekat Korea biasalah, tangga tu memang satu kepastian. Itu penat lah. Kita nak pakai baju kembang.
Okey. Jadi putih. Penat. Nampak tangga. Bawa tangga je. Best. Tadi dia suruh rasa yang pendek dulu. Ready or my. Dia bagi hak angkut aku. Allah. Tapi okey lah. Two step. Dia relax. Dah dekat. Tekan semuanya naik. Let's go Kak Nat. Jom. Let's go. Naik lagi tangga 2 tingkat. Let's go. Hello. Hello, hi. Do you have any reservation? No. For how many people, guys? I'm not sure. You need to ask them. Okay. I bring 6 female today. Woman. For the man, is upstairs? No, I'm not. I don't want. Only for the lady? Yeah, only for the ladies. You can show them first. Introduce the best design. Get your skirt first. When you go to the But we have the furs and the torsos over there. We're gonna help you in the fitting room to try on. And all the payment is here after you get dressed. Oh, sorry. Thank you. Kamsahamnida. Alright guys, so kita dekat kedai Tehan Hanbok untuk kali kedua. So kita orang datang sini nak bagi lagi diorang rasa pakai hanbok pada yang first time datang. So korang tengok apa diorang tengok buat. Tengok dia orang lawa-lawa. Pada pagi ini, geng ladies mengenakan hanbok tradisional Korea dan melangkah ke istana Gyeongbokgung dengan pakaian yang berwarna-warni, merasai keindahan seni bina istana yang megah. Setiap sudut menawarkan pemandangan yang memukau dan kami berpeluang merasai sedikit sebanyak kehidupan di Raja Korea. Pengalaman ini bukan sahaja memperkaya pengetahuan sejarah kami, tetapi juga memberi peluang untuk merasai budaya Korea dengan cara yang unik dan menyeronokkan. 관람객 여러분, 광화문을 봐주시기 바랍니다. 지금 종사관을 선두로 광화문을 파수하는 교대 파수군이 광화문의 월대를 향해 행렬하고 있습니다. Ladies and gentlemen, please look at Gwanghwamun Gate. Nasib kami baik, kami tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan upacara pertukaran pegawai di istana Gyeongbokgung. 现在，守门军据指挥官的命令，将光化门的月台 Diiringi bunyi gendang tradisional, pengawal berpakaian seragam berwarna-warni dan bertopi tinggi memasuki kawasan istana dengan langkah teratur. Mereka membawa senjata tradisional seperti tombak dan pedang, menambah keaslian suasana. Upacara ini berlangsung selama kira-kira 20 minit dan diadakan 2 kali sehari pada pukul 10 pagi dan 2 petang, kecuali pada hari Selasa apabila istana ditutup.
정병, 형, 어? 파수꾼, 앞으로, 당직 파수꾼과 교대 파수꾼이 종사관의 명을 받고 적간을 받기 위해 광화문의 월대로 도열하게 됩니다. The gate guards are now forming military formations to carry out a military inspection. 守门军听从指挥官的军令，正要求各位前往接受指挥官的检查。 守門軍が指揮官に点検されるために各自の位置に並びます。 Satu, dua, tiga. Sekali satu, dua, tiga. Tadi satu, dua, tiga. Okey. Picu. Bangun. Hujan ada cakap hujan ada. Coba. Gila kecing aku ni. Ni gua haiwan. Daripada pagi sampai petang keluar, semua tak tarat dah. Tak ada kaki dah. Nampak? Tak ada kaki. Kaki dia ada jelly. Tengok Juma bagi apa? Bagi dia duduk, dia bagi yang ni. Dia bagi ni. Terbaik. Dia Bagi bagi tempat pin. duduk, dia bagi pin. Let's go. So guys, datang Korea macam ni. Naik turun subway. Betul lah, hotel lah ni. Hotel? Oh, hotel lah. Aigo. Let's go guys, fighting. Let's go. Running man. Nak ikon kuat. Wah, tu apa lompat dah. Fire department. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Alhamdulillah. Hari keempat hari ni. So Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu hari keempat. Alright. So hari keempat hari ni betul masing-masing flat. Aku seorang je yang larat lagi nak bangun pagi ni. Diorang lepas solat tadi, diorang main balik, diorang minta izin, kata nak lepak dekat bilik lagi, tak nak keluar mana. Santai, sebab kita DIY backpack macam ni cara dia. So aku seorang-seorang pergi jalan kejap, tengok apa yang ada kat sini. Let's go. Ingatkan nak keluar lepas subuh tadi, tapi negatif 6. Oh, tak tahan lah, dengan sejuk, dengan angin lagi. Ni okey sikit lah, ni kata 3, 2, 1 je kan. Fan boleh tahan lagi lah, korang boleh tengok punya sejuk lah. Tengok. Tengok tu. Tengok. Sejuk. So kalau korang perasan, itu Zaza Backpackers tau, memang famous. Pada siapa yang selalu backpack ke, atau yang family pun dia suka backpack, boleh pergi kat Zaza Backpackers. So ni kampung tu.
Yang lain semua kat bilik tidur lagi. So aku jalan seorang je waktu ni. Kosong weh. Seronok travel macam ni guys. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah. So aku dah siap solat tadi semua, aku keluar pagi. Let's go. Balik hotel, sejuk. Sarapan tak ada. Nak cik nasi lemak ni tak jumpa. Kena tunggu kampungku juga. Alright. Alright, Assalamualaikum guys. Alhamdulillah ni hari keempat. Kita orang jejak balik lagi untuk makan pagi dulu dekat sini sebelum kita bergerak pergi ke area Starfield Library. Lepas tu nak pergi Highland River. Lepas tu ada lagi beberapa tempat lain lah. So kat sini kita orang pergi, nama dia apa? Mari Myokja. Mari Myokja. So kat sini ada makanan Malaysia. Selain pada kampungku, ada tempat Mari Myokja. Mari Myokja. Okay. Kalau korang dah tengok, nampak tak? Ada roti canai sekali. So roti canai nampak. So ini ada nasi lemak yang berempah. So korang kalau nak makan dekat sini, senang je. Dia tempat dia berhadapan dengan, nampak tak tu? Itu kalau nampak, itu kawasan Myeongdong Street. Dia bersebelahan. Dekat depan ni je. So kita makan dulu. Sedap. 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 Dia punya ikan bilis pun sedap. Halus ikan bilis. Sedap kan? Weh, kena weh tetap. Ni minta datang lagi. Masa okay, datang sini kan. Mari Myokja, sedap tu. Harga dia, kerja janganlah convert duit Malaysia. Tu je. Dia jangan convert duit Malaysia. Tak sambal lebih boleh. Tu dia, orang Malaysia kan? Dia lain rasa sebab orang itu lah. Balik kan kau tidur luar. Mampai. Sejuk. Puas hati lah, puas hati. Harga dia jangan convert duit Malaysia tu je. Kalau korang convert, korang menyesal lah. So apa yang korang datang bawa tu, bawa habis-habis lah. Balik jangan kosong. Sudah. Ni aku suap ke adik. Ni dia kat sebelah ni, kau ni. Kita suap dia pula. Alright guys, alhamdulillah dah settle makan dah. So kedai dia, nama dia tu Mari Myokja. So kalau korang nak datang sini, tempat dia senang dia. Pertama sekali, trademark dia bukan ni tau, ni bukan trademark. Ini hanya berdiri saja. Okay, ni siumat. Okay, siumat ni ada dua tau. Ada satu dekat belah sana, satu lagi kat belah sini. Nak tahu kat mana siumat ni? Okay, itu adalah Myeongdong Street. Kalau korang perasan, ni kawasan Myeongdong Street. Kalau korang ngadap ke hala ke sini, siumat ni mesti belah kanan. So ini kawasan dia, nampak? Myokja.
Makanan dia sedap. Guys, so sekarang dah ada kat area 6 Demo Market. Kalau korang tengok lah, biasa kalau korang search TikTok, nama 6 Demo Market memang signifikan dengan kedai Cik Salmah. So dekat sini korang boleh tengok semua orang Malaysia datang sini. Bayangkan, semua Malaysia. Apa? Aku banyak udang. Dia banyak tak ada. Sini murah gitu 700 di sini belum. 6. Udah dia apa udang? Ini berapa? Mungkin 700. 700 ke bawah banyak-banyak. Tengok dulu lah. 1,200 kia. 1,500, 1,200. And then murah juga 700. Oh, 2,000. kalau besar. Ini batch 2,000. Besar saya perlu. Aku ini ke Papa? Baruan. Only 2 design. Demon and then Pyongyang design ada. Tadi ya? Papa holding. Apa holding itu? Kucing motor. Alright guys, so datang lagi dekat kedai ni. Kita beli dekat area 6 Demo Market. So korang kalau nak beli barang, nak cari selain pada macam kedai Kak Salmah, banyak yang merchandise. Kalau korang nak cari baju-baju, pergi dekat kedai ni. Ni owner dia, kau boleh cek dia nanti. Dia boleh speaking Malay. Sikit-sikit nampak. Sikit-sikit. So macam-macam ada. Kat sini ada merchandise, kat sini ada baju. Macam-macam ada. So korang pilih je. Dan kalau nak bagian harga, dia boleh bagi diskaun. The best. It's okay. Ini berapa? Semua pilih baju. Senang kan nak deal? Dia siap. Benar kan lagi kau mah? Boleh speaking, boleh Melayu je. Kamu cakap kena long kiri. Dah sudah. Cinta sudah. Cinta masih sudah. Cinta masih. Cinta masih. Cinta sudah. Thank you. Cinta Mashita. Tu saya 샀어요. 이거는 김치 시위, 김치. This one original. Korang dekat sini, 김치 시위. Memang halal. dekat sini, Syami sarankan korang beli. 감사합니다. Memang sedap dan berbala, boleh bagi ramai orang. 김치. Harga dia murah. 김치 시위. 이거는 김치 시위. 네. Neh, 김치 시위. 갈릭 시위. garlic. 갈릭. 진짜 맛있다. 진짜 맛있어. 진짜. Garlic. 갈릭. 진짜. Oh, sedap. 갈릭 시위. 갈릭 sedap. 시위. 갈릭 시위. 보세요 여기. 오케이. 맛있어요? How much? 2만 원. 12 ribu. 20,000 nampak? 20,000. 20,000. Yes. 40 pieces. 40 pieces ambil kau. Inside 5 pieces. It's all 40. 오리지널이가 빅 사이즈. 오리지널 빅 사이즈는 inside 7 piece가 5에 15,000. 15,000. 15,000. Tapi dia besar lah. Besar. Saya suka kimchi dan yang biasa. Sebab ada rasa. Tu berapa? Satu kotak tu berapa? I want Hold on.
Garlic, one. Okay, one original, one kimchi. Okay. Fan boleh dua ni, ada lebih. Boleh ambil dua satu ni. Tu nak ambil dua ke? Tak nak original dengan kimchi ke atau nak original dengan ni? Kimchi lah. Kimchi, tukar kimchi. Asal? Saya nak one. Ya. Boleh? Boleh. Original. One kimchi. Okay. One cuma change. Boh. Boleh change. Original and kimchi. Tak, garlic and kimchi. Sorry, garlic and kimchi. Ya. Garlic and kimchi. Ya. Kalau kimchi haná ada kimchi. Kalau ni 13. Tapi, ni kenapa kimchi ni macam ni warna ni? Tu original. Oh, ni 세 개 사면 되잖아. 세 개. 오리지널 갈릭 김치. 3 piece. 40,000. 이거? 이거? 이거. I want 40, right? 40. 40. Yes. 1, 2, 3. 13,000. 1, 3. 40. 40,000. 13. Tika blue, tika lima. Comel. How much something? 3. 1, 3. 1 tika. 13,000. Ya. Okay. 13,000. Hana. Kakak nak suka ni. Jose. Hana Jose. Discount. Sorry. Ajuma. 감사합니다. Okay. 이거는 5-0. 5-0. 3-0. Kita 20 je. Tak ada apa pun. 감사합니다. 이거 3-0. 30 juga. 아니, tika blue? 30,000. 3-0. 30. tika blue? 30. tika blue. tika blue. 감사합니다. tika blue. 50. Ajuma Malay. Malay. 50. Kejap. Jom record. This one ni? 50. Terima kasih. 7,000. 70. Dia paling menang weh. Dia paling banyak. Semua dia paling banyak. Kalau lagi paling banyak kita minta lagi duit kat dia. Boleh panggil dia ni. Meningkatkan dia. Nekatkan dia. Sampai kau ya. Banyak. Alright korang, alhamdulillah semua selesai ya. Dia nak bagi aku. Puas hati Kak Aimi. Kak Aimi paling win. Mantap guys. Kak Aimi. Terbaik lah Kak Aimi. Tak usah lagi nak masuk beg dah. Benar. Ajuma, good. Oh ya. Papanya Ajuma Oni. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. Ajuma dulu. Dia akan bagi. Selamat. Oh, dia paling banyak dapat 3. Wow, aku paling banyak. Sebab aku promote. Ajuma 감사합니다. 손님 많이 소개해 주세요. Malaysia coming here. 말레이시아? 오케이. Okay. one time 말레이시아 갔어. one time. Oh, okay. 좋아요. Dengan berakhirnya kami membeli belah di kedai Uni, maka berakhirlah untuk video part kedua kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, dan nantikan video part ketiga perjalanan kami daripada Seoul menuju Pyeongchang. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.